Ken, kerana engkau nama terbilang. Slogan yang utuh menunjukkan tugas kami dalam menggarap gerak kerja yang jitu melahirkan insan yang celik minda, berakhlak mulia serta beretika tinggi. Kami, Biro Akademik, mengilhami pencapaian, membangun kejayaan. Sentiasa memantau setiap sumber yang dicapai, menjaga dengan penuh amanah dan kejujuran. Kami, Paksi Accountability Biro Keusahawanan. Kami, Biro Keusahawanan, akan memenuhi kecukupan dan mengamankan keperluan para siswa pendidik. Kami, Biro Kebajikan dan Sosial, berdiri menyuarakan hasrat pelajar di setiap masa, menjamin kesejahteraan setiap isi di dalam kampus tanpa mengira kaum dan juga agama. Kesemua menerima keterjaminan bersama. Dalam keramaian, kami membentuk sahsia terpuji, menjaga keseimbangan, kasih sayang juga diberi. Membentuk keharmonian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikecapi. Kami, Biro Kerohanian, Moral dan Disiplin, akan menjaga kesinambungan antara moral dan sahsia dalam diri. Mahkota Ratna akan kami utamakan. Suka dan duka kami tempuhi demi suara para siswi. Para wanita dijaga dengan ikhlas dan suaranya akan kami dahulukan. Kami, Biro Hal Ehwal Wanita, siap siaga dalam menerima keluh kesah para siswi. Mengeratkan tali persaudaraan, memupuk hati erti kekeluargaan bersama. Itulah kami, Biro College Kediaman. Hubungan akan terjalin dengan berkolaborasi untuk meningkatkan kerjasama di antara semua penghubung demi mencapai persekitaran yang positif. Kami, Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa, seluruh tenaga kami berikan dengan kesungguhan tanpa kelelahan,
bergerak pantas di belakang tadbir, menjamin maklumat sampai dengan sahih. Kami, Biro Teknologi Maklumat dan Penerbitan, mengurus pendigitalan dengan efektif dan konklusif. Memupuk sifat kerjasama dalam erti kesatuan, membentuk sinergi yang berdaya tinggi. Biro Sukan dan Rekreasi tidak lelah dalam membina siswa guru yang cerdas. Urusan sukan dan permainan akan sentiasa kami galas. Dengan coban kata di dada, melangkaui batasan eksklusif, mengungguli kecemerlangan dinamik. Bukan dengan sekepala, kami berjalan seiring satu tenaga, memikul tanggungjawab yang besar bagi memenuhi noda yang dasar. Pantang mendengar erti lelah, tersusun kemas ibarat emas. Kami bersatu menelusuri celah, kefasihan tetap dijaga agar aspirasi senantiasa terpelihara. Kepimpinan harus seimbang agar sekeliling maju berkembang. Walau diuji, ona dan duri, akan tetap kami tempuhi. Kami, ahli majlis tertinggi, bergabung minda menjadi wacana, bersatu tenaga menjadi tangga, berkorban masa tanpa tersisa, sebagai sebuah keluarga dalam organisasi. Semuanya demimu, Ken, kerana engkau nama terbilang.